Kita tengok kadang-kadang pegawai polis ni, waktu saya duduk kat Johor, pangkat inspektor baru keluar pada pusat latihan. Inspektor campur-campur gaji mungkin ada 4,000, 5,000 sekarang tu ya tadi. Lebih kurang macam tu lah. Pakai welfare. Saya, isteri saya pun kerja polis juga, saya pun kerja polis. Kereta pertama saya beli, kereta Pertuan Saga, ada 17,000 dulu lah, 1993. Lepas tu kereta kedua pun second hand juga, kereta ketiga pun second hand, kereta keempat tu dah pangkat superintendent, baru belah beli kereta baru kan. Dia orang ni baru keluar, saya bagi tahu kat pegawai jeep lah, Jabatan Integriti lah, yang mengenai tertib lah, hampa cek tengok inspektor ni baru keluar ni kan, kereta welfare kan, aku pun tak pakai welfare. Cek, dia kata, oh ni kakak mak saudara dia bagi. Saya tanya balik, mak saudara dia kerja apa? Kan kok mak saya ni jutawan, okey lah kan. Tengok tak ada pun. So, bila saya tanya 2-3 soalan, tersangkut zap. Jadi memang tak ada. Dia ada collection bulan-bulan. Saya cerita ni bukan nak cerita keburukan polis kan. Sama je dalam kebanyakan tempat-tempat agensi lain pun sama. Macam tadi kat immigration kan, kita tangkap tak larat nak tangkap. Ni counter setting ni, dia boleh start counter tu, okey, you datang time ni pukul 10 sampai pukul 11, counter 8, dia tak cop pun masuk macam tu ya kan. Tu counter setting kan. Benda tu memang berlaku tak habis. Sebab apa? Dah biasa rasa duit haram tu, dia tak akan puas, tak akan cukup. Sebab tu dalam ini ni, kalau kita nak ambil tindakan rasuah ni, ambil daripada atas. Kalau atas betul, insya-Allah. Bawah tu pun betul. Dia tak betul pun dia takut nak buat. Kan? Tapi kalau atas tak betul, macam mana kita nak betulkan orang bawah? Kalau saya sebagai KP KP Johor, saya pun collection juga bulan-bulan kan. Mungkin 2 juta, 3 juta kan. Takkan CPD pun tak sakau, CPD pun sakau, Tito Ayub pun sakau kan. Pakat-pakat sakau lah kan. Contohnya kan. InsyaAllah kalau atas betul, sebab tu saya cakap, jangan ada double standard. Kadang-kadang kita ambil tindakan ni, saya ambil contoh dalam polis anggota kita ni yang MPV apa ni, URB yang tahan orang kan, adalah dia ambil pun mungkin 300 ke 1,000 kan, dapat tangkap pun puang kerja terus kan. Tapi atas collection dia mungkin 100,000 sebulan, 2 juta, ada yang kena tangkap tu kan. Jarang-jarang ataupun kadang-kadang.